Isnin ni dia dah nak kena kerja. So cerita dia macam ni. Husband I kan nak kerja dah hari Isnin ni. Sebab dia cuti lama weh. Dia cuti dalam 2 minggu lebih macam tu lah doktor bagi kan. Sebab memang betul-betul nak sihat dia punya telinga. And then dia baru just switch on alat CI dia. Kelas MC dia hari ni sebab Isnin dia nak kena kerja. Dia kena masuk kerja. Alhamdulillah semua went well. Dia request lah kat I. Dia cakap dia nak pergi sungai kan sebelum dia start kerja. So macam okay lah kan, apa-apa last minute ni you cari, I cakap kan. And then dia cari je lah terus. And then kebetulan sungai tu dekat je dengan rumah my mum, dekat Kemensa. Kita orang nak on the way nak pergi. Tapi sebelum tu kita nak beli nasi dulu tau. Sebab I macam nak makan nasi lah dengan bakar-bakar. Nasi? Oh, nasi. Nak beli nasi dulu sebab tak tahulah, I ni tak boleh lah hidup tanpa nasi. Nasi is my energy, T-bird. Harapnya tempat tu tak adalah ramai sangat orang. Sebab kita orang walk in korang. Kita orang tak booking pun. Sebab orang tu kata boleh je walk in, tak ada masalah pun. So tengoklah macam mana kan. Sebab barang pun banyak juga kita orang bawa. Kita orang bawa arang lah, kita bawa meja lah, kapet lah. Mana? Kat mana? Nasi beli sana. Oh dekat mama. Okay boleh. So tak jadi nak beli nasi sekarang. Kita orang beli nasi dekat rumah my mum je lah, dekat area di sana. Mungkin senang kot kan. Macam kalau I beli sekarang. Tapi apalah, lelaki aku yang bawa kereta kan. Hari memang nak pergi sungai. And dia nak balik rumah my mum je. Dah lepak-lepak rumah my mum. And tidur satu malam. And next petang balik lah. Other than that, tak ada apa pun korang nak update. Tiba nak update korang macam nak buat vlog pun nak kena banyak aktiviti kan. Aku kalau cerita hari-hari bosan pula. Harapnya korang setia lah menonton saya punya YouTube channel Tiba gitu. Terima kasih lah banyak-banyak yang bagi like, yang bagi komen. Semua tu sangat-sangat bermakna untuk saya. Sebab saya perlukan engagement dengan korang. Okay, nanti saya reply satu-satu. Wallah, warna fighter, mau tiket, muah. Kalau RM5 berapa? Berapa keping? 12. Oh, Jantung tekan apa? Mau lagi? Tak ada. Jalan lubang-lubang mat. Oi. Berani betul budak-budak sini Okay, dah sampai. Kita dah sampai. Sampai dah. Kita dah sampai dekat apa nama dia? Kemensa KV Belly Recreation and Chalet. Okay, nanti I letak korang cari je lah tau. Okay, dah sampai. So far tak nampak lah banyak kereta kat sini. So harapnya tak ramai orang. Sebab kalau tak ada tempat. Jom kita siap-siap untuk gerak ke sana lah. Sebab kena jalan kaki sikit je. Apa? Satu kepala RM10. Satu kepala RM10, satu parking RM10. So RM30 lah total dia. Sebab 20 sekali dengan parking 10, RM30. And piknik boleh, mancing pun boleh. Rasanya tak perlu. Rasanya tak ada charge. Tapi try lah tengok nanti macam mana kan. Tapi kita orang bawa je pancing kat belakang ni. Banyak je barang kita orang. Okay, jom. Boleh tahan panas gila sebab sekarang pukul 12. So kita nak gerak dah. Jom. Banyak weh bawa.
Nak pergi mana? Tak tahu lah weh. Try tengok dulu kan. Tu nampak korang nampak belah sana tu. Oh. Maksudnya tak ada orang mandi, okey je. Belah sana. Sana. Kan? Ha. You tak boleh. Kalau pandang. Kanan mana? Tu sana. Tu kiri. Oh, kiri tak. Tu tapak. Oh, tapak. Wah, ada ayam. Wah, okey lah guys. Dia macam tenang lah. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi air dia tak bergerak guys. Tak sure kenapa air dia tak bergerak. Scary pun ada. Hah? Air tak bergerak tak apa ke? Gerak je. Itu lah. Tapi kita orang pergi tempat yang very tak gerak-gerak sangat lah. Cuma nampak macam kotor sikit kan. Boleh kot. Boleh kot. Okay, laki I dia nak pergi check dulu tempat mana yang okey. Sebab I pun tak tahu mana satu yang okey. Tapi dia tenang lah guys. Cumanya yang ni dia macam tak berjalan sangat. So, I macam was-was. Dia setenang ini. Hai awek. Takut weh. Paling excited ni. Kita paling excited ni. So kita orang pilih tempat ni sebab dekat sana tu dah terlalu terang, macam terlalu terbuka. Sini je lah tempat kita orang. Okay lah kan? So kita orang bakar apa tu? Telur punya tray tu untuk halau lalat dengan nyamuk actually. Actually dia function lah juga. Sedap. Wah, kambing. Sedapnya ada ayam bakar, ada ikan bakar, sambal palong beli dengan nasi bungkus. Tapi kat sini satu je tak best sebab dia banyak lalat. Saya paling benci lalat ya. Lalat dengan nyamuk. Kau tengok. Nak pergi mana lah tadi? Allah, na'udzubillah.
Cinta hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu jawab. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab.